Hey guys, kembali bersama aku. Main game dengan Rasi Melata lagi. Sekali lagi. Baru. Ni. Ni motor yang kita suka. Tutuplah mata kau. Payah apa? Engkaulah sebutu. Dia berwili. Kita akan buat ada tayar mahal. Ini motor yang lah kita ada. Exhaust dia pula kita ada. Ini macam basic lah. Nanti kita akan modif jadi ala-ala race. Ala-ala drag. Dalam tu. Mas standar. Okay. Ni sekarang game ni ada aktif. Kita tak beli dah motor ni. Tu dah kita ketuk. Kita akan beli motor direct ni. Tunggu nanti. Yang belikan ni kawan sahabat kita seperti sepupu dah. Kita angkat. Ni dah panjang dah. Mungkin mana kita akan buat custom pack belakang. Tutuplah mata kau bayang apa. Engkaulah segutu bunga sentuhan. Ni tak ada kita boleh arcade di luar game ni. Lama. Kita tunggu dulu lah. Ya lama. Mama memang tu guys. Kadang dia call kadang-kadang tak. Bluetooth 5 disuruh. Tapi dah. Ya. Berapa lama? Oh, dia call mak rempik. Berapa lama? Okay, kita tunggu dulu lah. Jadi kita call. Dia angkat tapi tunggu. Kita akan modif dalam kita tunggu. Pam Mio Drag. Bukan Mio Drag kita, tapi kita panggil Mio Drag sebab kita jadi DARD Drag. Tiba Prestel iPad. Muka lari lah. Something. Chill. Flap ni. Oh. Kita main chameleon. Pepe sentendra dia sempana semedai se cilan papan artia temie taruh tu kita buat macam freestyle FF tu dia Pepe sentendra dia kepala FF tunggu dulu ke Sapa puno yang kuasa makia tiba gila banget gila lima oh gila tuh
Dah habis? Alif, kau boleh tak kau esok kau tengok lagi sebab ni aku dah dah susah sikit. Kenapa? Aku nak buat. Aku pun tak tahu. Kau tidur dulu, kau buat apa? Kau tengok jadual kau dulu. Aku tengah buat gaya freestyle FF dekat motor Mio kesayangan aku. Mio Pink. Ni motor kesayangan aku Ni aku agak tempat sport. Sorang-sorang tak ada siapa pun. Kau main apa? Ha? Kau main apa? Dekat simulator. Alif. Aku tengok dekat YouTube kan. Aku lewat lah. Aku pernah dekat YouTube. Ada yang kata kalau main game ni boleh dapat Robux. kan. Boleh dapat aksesoris. Aksesori apa? Ya solo ni. Sekali lagi. Pepe Sonton tu. Kalau kita duduk di mana? Pepe Sonton. Kompak. Nah, guys, kita panaskan dulu lah. Bapa dah lama kita tunggu. Kita tunggu sampai berpeluh ni, guys. Jatuh. Astagfirullah. Dia next update. Nenek update pula next video. Mamek ni dia tu apa? Dia ada masalah tu. Kalau sampai sini videonya selesai. Jangan lupa aku nak buat tu. Ini jatuh. Dah lah. Saya harap nak jatuh. Bila dah selesai, kita akan modif semua motor kita masa kehadapan dalam 2 atau 3 hari atau nanti. Macam mana videonya jangan lupa like, share dan subscribe. Macam videonya jangan lupa komen kita nak bagi apa. Bye bye. Ciao. Mereka kameleon ni ke, ada simulator ke, waving ke, tak kisah. Sampai sini videonya. Bye bye. Ciao. I love you.